yang pertama kita tanya wahai sahabat-sahabat, siapa yang ada tanah untuk aku dirikan sebuah masjid? Maka jawab sahabat ni siapa dia? Sayyidina Qasim bin Muhammad. Dia ni tuan-tuan lelaki, orang kaya, orang yang mana banyak harta, kebanyakan tanah dekat Yathrib, dekat Madinah milik dia. Mana kata dia orang kaya sangat-sangat, ladang kurma apa semua tanah-tanah semua kebanyakan dia. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, aku ada tanah untuk aku wakafkan supaya engkau jadikan sebuah masjid. Maka Nabi bina Masjid Quba ni tiada itu dengan tangan Nabi sendiri. انت تدخلهم هم يروح يشتكون عليك. 5 ريال. Dapat. Jadi tu dah kena ni tapak asal dia. Tapak asal mana kata tempat berkah. Tempat yang berkah, tempat yang molek orang kata baik. Jadi tempat yang berkah ni tuan-tuan kata Imam Syafi'i dalam kitab Wafak apa dia? Tempat berkah ni tempat yang mana kalau doa dekat tempat tu insya-Allah Allah angkat doa kita, Allah angkat.